Seperti ramai yang sedia maklum, untuk SARA 2025 bakal berakhir programnya pada 31 hari bulan Disember 2025. Bermakna bayaran terakhir yang bakal dilakukan dimasukkan ke dalam MyCard adalah pada 1 hari bulan 12 2025. Jadi persoalannya sekarang ini untuk 2026, adakah akan bermula seawal 1 hari bulan Januari 2026? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, berkaitan dengan SARA 2026 tahun hadapan, persoalannya adakah akan bermula seawal 1 hari bulan Januari 2026 ataupun pada suatu tarikh yang bakal ditetapkan pada kemudian hari. Ramai juga yang bertanya kepada admin, lebih-lebih lagi mereka yang mengharapkan dari bulan ke bulan bayaran untuk SARA ini untuk kelangsungan hidup, untuk membeli barangan keperluan asas sebagai contohnya. Jadi kebanyakan daripada mereka ini sudah set di minda bahawa pada 1 hari bulan setiap bulan mereka bakal menerima bantuan SARA ini untuk kegunaan bagi pembelian barangan keperluan asas. Jadi untuk tahun 2026 pada bulan Januari nanti, adakah ianya akan dibayar seawal 1 hari bulan ataupun suatu tarikh yang bakal ditetapkan pada suatu masa nanti. Buat masa sekarang ini masih lagi menunggu daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri berkaitan dengan pengumuman untuk tarikh bayaran bagi tahun 2026, terutama sekali untuk bulan Januari 2026. Untuk bulan Februari dan kedepannya dijangkakan akan fix ataupun kekal pada 1 hari bulan. Cuma persoalan terbesarnya sekarang ini, pada bulan Januari adakah dibayar pada 1 hari bulan. Okay, untuk info, untuk pengetahuan anda di luar sana, ada kemungkinan, ingat tu, ada kemungkinan untuk bulan Januari ini hanya akan bermula beberapa hari lewat, mungkin juga pada pertengahan Januari ataupun mungkin juga pada penghujung bulan Januari, kerana seperti yang pernah menjelaskan, kelayakan untuk SARA 2026 adalah bergantung kepada kelulusan untuk STR 2026, terutama sekali untuk pembayaran fasa pertama nanti, yang mana walaupun ada jangkaan bayaran fasa pertama bakal berlaku pada bulan Januari, tapi harus diingatkan tak mungkin akan berlaku seawal minggu pertama. Sebagai contoh, bulan Januari mungkin juga akan berlaku pada pertengahan ataupun penghujung bulan Januari, yang menyebabkan nanti bayaran untuk SARA 2026 ini untuk bulan Januari mungkin akan lambat sedikit. Walau bagaimanapun, dari semasa ke semasa, kalau katakanlah ada informasi rasmi daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri, Amin akan war-warkan juga untuk informasi anda di luar sana. Tapi harus diingatkan, untuk bulan Disember 2025 akan kekal pada 1 hari bulan, bermakna beberapa hari saja lagi daripada sekarang, sekitar 1 minggu saja lagi sebelum SARA 2025 bayaran terakhir untuk bulan Disember ini bakal dimasukkan ke dalam MyCard penerima yang berkelayakan. Dan sedikit peringatan yang mana sebelum ini juga dah banyak kali Amin ingatkan berkaitan dengan baki dalam MyCard anda untuk SARA 2025 ini, yang mana anda perlu habiskan sebelum berakhirnya tarikh program, iaitu sebelum berakhirnya 31 hari bulan Disember 2025. Selepas itu, segala baki dalam MyCard anda itu tidak lagi boleh digunakan. Jadi berhati-hati, jangan ingat anda boleh bawa ke tahun hadapan, tahun 2026, baki dalam MyCard anda itu, terutama sekali bagi mereka yang suka menyimpan banyak-banyak sekali baru guna, mungkin beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan sekali baru digunakan. Jadi sekarang ini anda dah boleh rancang untuk penggunaan baki dalam MyCard anda itu untuk dihabiskan sebelum tarikh berakhirnya program, iaitu sebelum 31 hari bulan Disember 2025. Dan untuk rujukan bagi tahun 2026 nanti, bayaran yang bakal dilakukan kepada kategori-kategori yang berlainan, anda boleh rujuk jadual yang Amin tunjukkan sekarang ini untuk mereka yang tidak berada dalam kategori e-kasih miskin ataupun miskin tegar. Yang pertama sekali, untuk kategori isi rumah, mereka bakal menerima RM100 setiap bulan daripada Januari ke bulan Disember dengan jumlah keseluruhan RM1,200. Warga emas yang tiada pasangan menerima RM50 setiap bulan, bermakna jumlah keseluruhan RM600 daripada Januari ke bulan Disember. Dan bujang pula menerima jumlah keseluruhan RM600 seperti yang dah banyak kali diwar-warkan, bermakna RM50 setiap bulan daripada Januari ke bulan Disember. RM600 ini adalah sebenarnya sebagai ganti kepada STR 2026 yang ditiadakan untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun ini. Okay, itu adalah amount untuk mereka yang tidak berada dalam data e-kasih miskin ataupun miskin tegar.
Bagi yang berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar, ada sedikit tambahan untuk mereka, yang mana untuk kategori isi rumah menerima RM200 sebulan Januari ke Disember dengan jumlah keseluruhan RM2,400. Warga Mas Pula menerima RM150 sebulan kalau berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar dengan jumlah keseluruhan RM1,800. Manakala bujang 21 ke 59 tahun kalau berada dalam data e-Kasih miskin ataupun miskin tegar menerima RM100 setiap bulan, bermakna RM50 campur lagi RM50 setiap bulan dengan jumlah keseluruhan yang bakal diterima sepanjang tahun adalah RM1,200. Dan untuk info untuk rekod sekarang ini, kalau anda semak dalam My STR, status kelulusan untuk SARA itu masih lagi tiada rekod kerana seperti dah dijelaskan banyak kali, kelayakan untuk SARA 2026 adalah bergantung kepada kelulusan STR 2026. Lulus STR 2026 secara automatik layak juga untuk SARA 2026. Kategori bujang walaupun tiada STR 2026, semakan kelayakan SARA 2026 masih lagi bergantung kepada data untuk STR 2026 anda. Jadi pastikan anda kemas kini data anda untuk membolehkan anda berada dalam kriteria yang telah pun ditetapkan untuk kelayakan bagi SARA 2026. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.